Salam. Hari ini kita nak teruskan tentang bagaimana untuk membentuk pemikiran seorang pembikin filem. Kita dah sebut pasal pertama, iaitu tonton filem, kedua iaitu membaca, dan ketiga iaitu muzik, dan yang keempat tidak kurang pentingnya adalah teater. Teater atau drama pentas adalah filem sebelum wujudnya filem lagi, dan banyak filem yang diadaptasikan daripada naskah teater. Contohnya Kurosawa pernah adaptasikan Macbeth menjadi Throne of Blood, dan dia pernah adaptasikan King Lear menjadi Run, dan Sidney Lumet pernah adaptasikan 12 Angry Men. Mike Nichols pernah adaptasikan Who's Afraid of Virginia Woolf karya Edward Albee, dan saya sendiri pernah adaptasikan Importance of Being Earnest karya Oscar Wilde. Teater adalah satu bentuk penceritaan yang lebih lama lagi, dah wujud dari zaman beribu tahun, di zaman Greek lagi, dan ia adalah sangat popular sehingga masa kini. Tak kira dalam bentuk drama atau dalam bentuk musical, teater sangat penting. Saya sendiri, filem saya sendiri, Encik Rahmat, berasal dari naskah teater yang saya adaptasi, dan kami pentaskan di teater dulu. Lepas tu baru dia jadikan filem. Penting, hampir penting untuk semua pembikin filem yang nak memperbaiki diri untuk memahami konsep persembahan teater dan juga pementasan teater. Dan saya boleh pengarah-pengarah filem macam Elia Kazan, Sam Mendes, Mike Nichols, semua berasal dari teater. Maknanya Sidney Lumet, semua berasal dari teater. Maknanya mereka adalah pengarah teater dahulu, kemudian baru menjadi pengarah filem. Jadi itu saya nak tekankan, yang teater yang nombor 4, bagaimana cara untuk membentuk pemikiran seorang pengarah filem atau pembikin filem, adalah yang nombor 4 adalah teater. Satu cabang seni yang amat penting untuk kita selami dan fahami. Terima kasih.